Guys, sempena hari ni pembukaan hari pertama untuk launching menu ais matcha. Yang ni kat tangan kita adalah best seller, matcha strawberry. So guys, sebabkan hari ni adalah hari pembukaan untuk menu baru, kita nak tanya feedback pada customer-customer kita. Okay bang, Assalamualaikum. Sebabkan hari ni launching hari pertama menu baru ais matcha, kita nak tanya pendapat sikit pada abang. Macam mana rasa dan berapa rating 1 per 10 boleh bagi kat kami bang? Oh, dia memang sedap. Ratingnya dalam 9 per 10 lah. Saya memang suka matcha. Suka matcha lah. Selalu kalau kata beza yang kalau kata pergi tempat lain, tak mana lagi okey? Ini dia pekat, memang sedap. Memang terbaik lah. Baik lah. Saya tanya sikit pendapat sebab hari ni adalah hari pertama kami nak launching menu matcha. So boleh bagi pendapat sikit macam mana rasa dia? Dia boleh bagi berapa rating kat kami? Okey, rasa dia matcha dia dengan strawberry tu blend masuklah, ngam. Maksudnya dia tak over rasa matcha, dia tak over rasa strawberry. Dia ngam lah. So rating kalau daripada 10 kita bagi 9.5. Hampa yang mana duduk kawasan Kulim tu, hampa boleh mai try dekat Masjid Kulim berdepan dengan jalan raya ni apa? Dekat Bukit Awi ni sebelah Masjid Kulim je. Patut mai try. Sedap.